Kencing tikus merupakan penyakit membawa maut. Yang berumur 12 tahun meninggal dunia. Banyak sisa tikus, risiko untuk kena hantavirus tu lagi tinggi. Hantavirus ni bahaya, boleh menyebabkan kematian. So kat sini kuat bau tikus dia dan kita nampak ni najis-najis tikus tu ada. Ni jangan sentuh ni. Dan kita nak tutup lah. Bagi glove. Glove ada glove? Ada. Ni bila dah jumpa banyak tai tikus ni kena pakai glove lah. Bahaya kawan. Sebab kenapa kalau dia macam kalau bunyi berjalan slow biasanya musang. Tapi kalau macam bunyi jalan laju tu duduk-duduk yang tikus lah. Tapi kalau macam bunyi jatuh tu regup, bola penalti Gabriel. Okay, so hari ni kita ada satu masalah tikus dekat rumah. Servis tikus kita nak buat hari ni rodent blitz treatment. Kenapa nama dia rodent blitz treatment? Aku pun tak tahu, asalkan sedap lah. Tapi yang pentingnya kita nak buat servis untuk masalah tikus lah. So basically untuk masalah tikus ni dalam pest control kita ada beberapa jenis servis. Sama ada kita boleh buat GPC, General Pest Control, ataupun rodent blitz treatment. Kalau GPC ni dia include sekali untuk masalah semut, lipas dan juga tikus. Dan rodent blitz ni memang kita fokus untuk tikus saja. So macam mana servis kita? Jom kita tengok macam mana servis rodent blitz kita buat kat rumah customer. Jadi basically masalah rumah ni, tikus dia berlari dekat bahagian atap. Tapi bukan atap dekat tingkat 2, rumah ni 2 tingkat, dia atap dekat tingkat bawah ni. Pertama sekali kalau kita datang rumah yang ada masalah tikus, memang suspek kita daripada luar. Tikus ni dia tak duduk, dia tak bersarang dalam rumah kita. Dia masuk rumah kita, dia untuk cari makan saja. Tapi punca dia, sarang dia biasanya dekat luar. So seperti yang kita jangka lah. Kat belakang rumah dia ni, nampak ni hutan belantara. Hutan belantara. So luar pada kawasan rumah ni kawasan yang tak di-maintain lah kan. Jadi tikus sarang dia boleh jadi daripada sini, dia masuk dekat sini untuk cari makan. Sekarang ni kita nak cari punca kat mana dia naik dengan kat mana dia turun. Sebab bila dah masuk dalam rumah, mesti ada orang kata access point untuk tikus ni masuk dan cari makan. So kita tengok dulu kat mana. Korang kalau macam nak tutup bagi atap rumah, tak nak bagi binatang masuk macam musang ke, biawak ke, tikus ke, burung ke, jangan tutup pakai foam je ni. Foam je ni, pertama sekali dia nampak buruk rupa dia. Masa kita sembuh tu dia warna putih. Bila dah lama, lepas sebulan 2 bulan dia jadi warna kuning macam ni. Dan satu lagi, benda ni kalau setakat tikus dia tak ada masalah, dia gigit dia masuk je. Nampak tu, itu pun ada yang dah tertanggal-tanggal dah. Kalau nak tutup ruang atap macam ni, tak nak bagi binatang masuk, korang kena pakai backcomb yang diperbuat daripada plastik. Plastik lebih tahan lama daripada kalau kau pakai besi ataupun foam macam ni. Kalau kita tengok dekat luar ni, susah nak cari access point tikus ni. Tapi rumah ada masalah tikus, nampak? So kalau kita dah tak jumpa access kat luar ni kan, jadi dia mungkin ada daripada naik daripada atas lah, naik daripada atas daripada dalam. Tapi mesti macam mana pun daripada luar. So nak kena masuk dekat bahagian atap dalam ni, nak kena tengok kat mana dia punya punca cahaya tu masuk. Mungkin daripada situlah punca tikus tu pun boleh masuk. So kita nak tengok dulu. Takut lu. Dia bunyi macam mana? Macam bunyi benda jatuh ke apa? Gigit something lah. Bahaya kawan. Sebab apa kalau dia macam kalau bunyi berjalan slow biasanya musang. Tapi kalau macam bunyi jalan laju tu duduk-duduk yang tu tikus lah. Tapi kalau macam bunyi jatuh tu regup, bola penalti Gabriel. Bunyi tinggi pergi sampai ke dengkil je tu. Kalau kita tengok ada setengah rumah kan, dia ada nampak kesan-kesan hitam tu, kesan-kesan tikus. Tapi yang rumah ni tak ada tau. Rumah ni dia bersih sikit dia punya ni. Tapi ada bau tikus. Macam mana bau tikus? Orang pest control tahulah macam mana bau tikus. Boleh dapat? Kalau tak dapat aku ringan sikit. Sekarang ni kalau kita tengok daripada luar, dia tak ada akses lagi kita jumpa tau. Kita dah tengok daripada dalam pun kita tak jumpa lagi. Tapi macam-macam mana pun mesti ada. Dia mustahil tak ada. So nak tak nak kita kena panjat ikut atas pula. Nak kena cari. Bukan apa, sebab bila tikus tak boleh masuk daripada bawah kan, kalau kita tengok ni, akses ni kan rumah ni kan bersambung, ada wayar apa semua. Jadi boleh jadi juga dia daripada orang kata rumah sebelah sana ke, daripada sana ke, dia ikut wayar naik titi turun dekat atas atap, dia masuk ke dalam. Sebab sekarang ni tikus tu dia dah duduk dalam ni, dia dah makan, dia dah gigit wayar yang ada dalam ni, wayar aircon. So tikus ni
first kali korang kena tahu, dia memang, kerja dia memang orang kata menggigit. Menggigit. Dia kalau tak menggigit, tikus ni dia boleh mati. Sebab apa dia boleh mati? Pasal tikus ni, apa-apa keluarga rodent ni, dia ada sepasang gigi yang tumbuh tak berhenti. Jadi kalau dia tak menggigit benda, dia tak mengasah gigi dia akan terus tumbuh panjang. So benda tu akan boleh menyebabkan kematian pada tikus disebabkan mulut dia tak boleh buka ataupun tulang gigi tu tembus dekat dia punya tengkorak. That's why tikus ni kalau dia ada kat rumah kita, dia gigit, orang kata gigit wayar, gigit besi, gigit pintu, habis semua benda dia gigit. Dia gigit tu sebab dia nak asah gigi dia supaya tak tumbuh terlampau panjang. Baru ni kan kecoh. Awal bulan 5 itu hari pasal kes hantavirus. Tahu kan? Hantavirus tahu? Hantavirus. Apa benda hantavirus? Sebab baik kau tahu. Kau tidak tanya hantavirus ingat apa? Virus delivery ke? Okey, ni salah satu lah punca yang bawaan tikus dia, sama ada hantavirus ataupun leptospirosis. Dia tikus ni, kalau macam contoh kita jumpa najis dia ke, air kencing dia ke, elakkan daripada tersentuh. Elakkan daripada tersentuh, elakkan daripada terhidu, habuk daripada orang kata sisa-sisa tikus ni. Sebab najis tikus ataupun sisa daripada tikus ni memang dia boleh bagi macam-macam jenis penyakit. Contohnya macam tadilah hantavirus, leptospirosis. Hantavirus ni dia tak semua tikus boleh jadi bawaan hantavirus. Tapi kalau kata nasib tak baik, rumah kita banyak tikus, banyak sisa tikus, risiko untuk kena hantavirus tu lagi tinggi. So hantavirus ni bahaya, boleh menyebabkan kematian. Sama juga dengan leptospirosis, kencing tikus. Air kencing dia kita tak nampak. Dia jalan dekat atas sumber makanan kita apa semua, kadang-kadang dia kencing merata dan kita tak perasan, and then tercemar benda tu, and then masuk ke dalam sistem tubuh kita. Time tu lah kita boleh kena kencing tikus tu. Korang kena faham tikus ni kalau kita buat servis, dia tak boleh buat sekali servis tau. Kalau buat sekali servis, confirm tak nampak kesan. Dia bukan tak berkesan, tapi tak nampak kesan. Sebab apa tak nampak kesan? Kalau rumah kita ada masalah tikus ni kita kena monitor tau, kena tengok dari masa ke semasa. Sebab tikus ni dia masalah yang membabitkan populasi dengan populasi dia daripada luar. Jadi kita tak tahu populasi tikus ni dekat luar ni banyak mana. Sebab kalau kat rumah kita nampak mungkin 3-4 ekor. Tapi populasi dia dekat luar mungkin lebih daripada 3-4 ekor. Dia bila buat sekali je, kita letak racun tikus tu mungkin makan. Kan? Tapi yang makan tikus yang datang tu lah. Tikus yang daripada luar, bila dia datang lagi, racun tu dah habis dah. Kena makan tikus yang tu. Yang mati mungkin seekor 2 tu je. Dia kalau nak buat servis untuk masalah tikus ni, kita recommend buat secara berjadual. Minimum macam contoh package ni kita buat 6 kali servis. Kita dah cari punca daripada luar apa semua tak jumpa. Kan? Kita tengok dekat atas atap pun kita tak jumpa. Kita cari kawasan tempat dia panjat pun tak jumpa. Disebabkan pintu rumah ni dia pakai safety door tau. Jenis pintu besi macam ni. Jadi susah nak ada gap. Pun kita suspect tikus masuk ikut pintu pun mustahil sebab pakai safety door. Lepas tu kita suspect tikus masuk ikut exhaust fan dapur. Dan kita check kat luar exhaust fan tu pun bertutup. 2,000 years later. Kita dah jumpa punca dia dekat sini. Ini saluran air untuk mesin basuh tau daripada dalam kabinet. So kat sini kuat bau tikus dia dan kita nampak ni najis-najis tikus tu ada. Ni jangan sentuh ni. Kalau jumpa najis-najis tikus macam ni, kena aware lah. First kali sebelum nak handle najis-najis ni, kena pakai glove, kena pakai orang kata mask. Macam sekarang ni aku tak pegang lah. Kalau pegang ni boleh orang kata risiko. Dan bau tikus tu kuat daripada sini, dan bawah tu penuh dengan najis-najis tikus. Daripada sini macam mana dia masuk? Mungkin dekat bawah ni ada saluran tempat air keluar ni. Dia bawah orang kata terus ke longkang ni. Tikus daripada luar sana, daripada dalam longkang dia masuk ikut sini. So daripada sini lah. Nampak? Daripada sini. Tikus ni daripada hutan ni, dia jalan. Dia turun kat sini. Dia masuk dekat lubang tu, lubang air tu, dia keluar dekat situ. Nampak? Dia keluar daripada lubang air dekat dalam rumah tu pula. So daripada sinilah puncanya masalah tikus. Okey, bila kita dah jumpa punca dia ni, so apa lagi? Kita proceed untuk settlekan servis lah. Kita tutup laluan-laluan mana yang orang kata jadi punca dia masuk. Kau bayang umur dah 30 ni baru duduk mencanggung sekejap bangun dah pening lah. Oh, ganja
Bangun pening. Sambung balik. Gila dah tua. So sekarang kita nak servis untuk kita nak tutup laluan, kita nak letak racun, and then kita nak pasang TRBS. Dia ada satu benda lagi aku nak cerita pasal TRBS ni. Ni aku tunjuk TRBS apa menatang TRBS. Untuk package servis tikus ni, macam dengan pakai PES ni, kita ada satu yang biasa, yang satu lagi boleh pilih untuk nak tambah package dengan TRBS. Ni kita panggil TRBS, Temper Resistant Bait Station. So apa fungsi binatang ni kan? Kotak warna hitam ni apakah fungsi dia? Adakah untuk kita simpan duit shilling untuk kita menabung? Adakah ini adalah orang kata kotak hitam yang ada dalam kapal terbang untuk mendengar rakaman suara tikus? Stop it. Get some help. TRBS ni fungsi dia kita nak lindungi racun ataupun perangkap tikus yang kita akan letak. So rumah ni dia concern takut macam ada kucing ataupun budak main kat belakang ni, ada risiko untuk terkena dengan racun tikus kan. So kita kena pasang benda ni dekat luar. Jadi package rumah ni kita provide benda ni 2 biji. 2 biji ni kita pasang kat luar ni. Pasal apa? Dia banyak main kat luar ni. Jadi sebelum tikus tu nak cari makan dekat dalam rumah, so kita pasang benda ni, dia akan makan dekat luar dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk keselamatan. Keselamatan macam mana? So kalau korang tengok bekas TRBS ni kan, bekas ni dia berkunci tau. Dia ada kunci dia. Dia ada lock dia. Mana lock dia? Ni kunci TRBS. Ni kan tak boleh buka kan. Dia kena masuk sini. Dia kena tekan macam ni. Okey, ni satu. Buka. Satu lagi. Buka. Okey. Alright. So, ni kunci dia. So bahagian ni nanti kita akan letak racun. Kita akan letak racun. Ke dalam ni boleh letak racun ke, boleh letak trap ke, boleh letak orang kata apa-apalah untuk nak prevent masalah tikus. Bekas ni, TRBS ni, hanya tikus je boleh akses. Tikus je boleh masuk. Kau tengok lubang kat tepi ni. Ini kan macam lubang rumah Mickey Mouse kan. Mickey Mouse pula rumah Tom and Jerry tu. Macam ni lah pintu dia. Kan? Tikus je boleh masuk. Ini kalau macam contoh kita letak racun, tangan kita tak lepas masuk. Kucing tak lepas masuk. Apa lagi? Bola penalti Gabriel pun tak lepas masuk. Kenapa benda ni kita kena letak tepi dinding? Sebab tikus ni dia punya penglihatan tak berapa, orang kata tak berapa okey sangatlah. Dia rabun-rabun sikit. Pergerakan tikus ni dia lebih bergantung kepada deria bau, deria pendengaran dan juga deria sentuhan. So kalau dia nak jalan dekat mana-mana, badan dia mesti nak kena touch dengan dinding. Tadi kita dah cerita pasal TRBS. TRBS tu tempat nak letak racun dengan perangkap dia. Sekarang kita cerita pasal racun pula. Kita tengok racun apa yang ada. Jeng. Okey. Ini silontra nama dia. Silontra ni dia ibarat macam belacan lah bagi tikus aku rasa. Tapi silontra ni terang cakap lah, tak ramai company pest control kalau buat servis rumah nak pakai silontra. Mahal. Kos dia mahal. Nak bagi makan tikus pun mahal. Okey, kenapa dia orang kata mahal? Tikus kalau makan silontra, bangkai tikus tak jadi bau busuk. Bangkai tikus tak jadi bau busuk. Setengah racun tikus makan, tikus mati. Tapi lepas mati, bangkai tikus akan jadi bau busuk. Dia akan jadi meleleh, dia akan jadi berulat, dia akan jadi orang kata badan dia pecah. Lepas dia mati. Tapi kalau silontra ni payah sikit nak jadi macam tu. Sebab apa? Yang ni first kali kau tengok dia punya design ni memang dalam packaging macam gini tau. Ini bukan orang kata tak disengaja kan. Memang disengajakan dia packet macam ni. Sebab tikus ni dia ada satu sifat, kalau dia nak makan tu, dia suka unboxing. Dia suka berunboxing. Tikus ni jangan bagi dia pandai guna sosial media. Kalau tidak memang dia buat mukbang lah. Jangan kau kalau dia makan. Kenapa tikus yang makan silontra ni, aku boleh cakap bangkai dia mati tak busuk. Fungsi silontra ni, bila tikus makan, dia akan meningkatkan kalsium dalam badan. Tapi kalau tingkatkan kalsium patutnya bagus lah kan untuk tikus. Tak. Bila terlampau tinggi kalsium dalam badan tikus ni, bila dia mati tu, dia akan, orang kata darah dia keras, dia punya organ pankreas dia apa semua keras, jadi macam batu. Silontra ni penting kalau kita nak guna kat rumah ni. Mana datang pula jet berjuang. Tadi kita dah cerita pasal silontra.
So hari ni kita bawa Silontra, kita bawa Storm pun kita bawa. Okey, ni racun tikus Storm. Kenapa kita pakai juga racun tikus Storm ni? Okey, racun tikus Storm ni kita pakai untuk open bait je lagi, sama ada kita nak letak dekat luar ni ke ataupun kita nak campak atas siling ke. Ramai orang concern kalau kita pakai racun tikus Storm ni, contoh macam kita campak atas siling kan, adakah tikus akan mati kat atas siling tu? Okey, dia macam gini. Racun tikus Storm ni dia tak macam racun tikus lain. Pest control kalau kita pakai, biasanya kita jarang pakai racun tikus yang orang kata fast knockdown lah kita panggil, ataupun kesan yang cepat. Dia ada dua, sama ada berkesan ataupun efektif. Macam kita pakai racun yang berkesan dan efektif. Kat mana efektif dia? Efektif dia, racun tikus Storm ni, tikus kalau makan dia tak mati terus tau. Dia ada delay dia. Delay dia mungkin dalam 2 ke 3 hari. Tikus lepas makan ni dia sakit dulu, dia tak mati terus. Kenapa ada delay? Pertama, kita nak elakkan tikus mati on the spot dekat tempat yang kita letak racun. Contoh kita campak atas siling. Kita campak atas siling, tikus makan and then tikus terus mati. Kan dah jadi satu masalah tikus mati dekat atas siling pula. Kalau mati atas siling tak apa, kalau dia mati dalam apa dekat aircon ke apa benda ke, kan dah jadi satu masalah kat situ. Disebabkan kita dah jumpa punca masuk dia. So daripada sini kan, kau dah test dah air dia keluar ke mana? Yang atas ni. Yang bawah? Bawah tu tak. Bawah tu lubang mana? Pergi ke mana? Narnia. Kalau yang satu lagi lubang tu, kalau tikus keluar, dia keluar dekat alam sebalik mata, alam bazrah. Jadi yang ni kita kena tutup pakai jaring. Jaring ni kita tak boleh jamin lah dia tahan lama kan. Tapi untuk nak tutup kawasan ni, yang ni je kita ada, orang kata, option yang kita boleh pakai. Cumanya jangan, ni memang untuk mesin basuh kan? Yang macam dapur singki ke apa ni tak ada? Tak ada, okey. Kalau untuk mesin basuh saja, bolehlah kita pakai. Sebab kalau kita pakai untuk benda tu sekali dengan singki apa semua, takut dia tersumbat pula. Tapi apa-apa pun, kita tutup dululah kat sini. Nak elakkan daripada tikus daripada hutan ni masuk ke situ. Kau kena jaga-jaga masuk dalam ni tau. Macam contoh sekarang ni kita jumpa tikus tu dekat laluan, orang kata laluan pembetung ni kan, laluan kumbahan. Dia ada, orang kata ada ketua dia. Tahu siapa ketua dia? Tu Master Splinter, Ninja Turtle. Ya, tadi kita dah cerita pasal ni racun tikus yang kita bawa Storm dengan apa Silontra. Ni kita ada satu lagi. Satu lagi ni kita panggil Detex Block. Tahu? Detex Block ni dia adalah umpan tikus. Dia non-toxic rodent bait tau. Tujuan dia untuk kita nak monitoring dia. So, kat mana kita nak pakai Detex ni? Detex ni, kalau kau bau macam mentega tau. Dia bau mentega dengan bau kacang-kacang sikit. Right. Dia bukan cheese tau. Orang selalu tengok cerita kartun, tikus ni, dia kaitkan tikus kalau nak makan, dia kena makan dengan keju. Tikus suka makan keju. Sebenarnya tikus tak suka makan keju. Makanan favourite tikus adalah kacang. Tahu tak? Peanut. Kau kalau tak ada benda ni, kau pakai peanut butter, dia lagi berkesan. So benda ni dia buat berasaskan daripada kacang. So dia ada bau macam bau margarin sikit, bau kacang sikit. So benda ni dia boleh attract tikus. Jadi kat mana kita nak guna benda ni? Guna dia benda ni kita pakai dekat macam contoh kalau rumah ni kita pakai glue trap kan. Ni kita panggil glue trap. Ada setengah orang dia letak ikan masin, letak roti, tapi kita sebagai pest control yang profesional, kita tak pakailah barang-barang makanan. Kita pakai benda yang khas. So kita akan letak Detex ni. Kita akan letak dekat tengah ni. Kan? Kita letak dekat tengah ni and then tikus dia akan attract dengan bau dan rasa daripada Detex ni, and then dia akan pergi kat sini dan dia kenalah dengan gam ni, dia akan melekatlah kat situ. So kita nak cerita beza antara tikus dan cencorot pula. Tikus dan cencorot ni adalah dua binatang yang berbeza. Tikus saiz dia lebih besar sikit daripada cencorot, dan cencorot ni pula saiz dia kecil je. Kecil tapi bau dia busuk ya Robi. Dia kalau macam kita kerja pest control ni, bau cencorot ni lebih kurang macam bau, kalau orang lelaki biasa tak pakai boxer yang 3 hari straight tak basuh, tak tukar. Kalau kau biasa, kau ambil boxer kau tu, kau bau. Harum semerbak kasturi. Itulah bau cencorot. Dia punya tengik tu. Kan? So, cencorot ni biasa dia masuk ikut lubang air juga. Sebab apa? Sebab dia pandai berenang. Cencorot dia boleh berenang. Dia berenang laju. Dia biasa masuk dekat dalam lubang bilik air macam gini.
cencorot dia boleh keluar daripada sini ataupun daripada sini. Tapi biasa ni rumah dia dah pakai yang one way punya flow trap ni, dia tak keluar lah. Tapi kalau kata jenis pakai buka tutup tu, cencorot ni dia boleh buka, lepas tu dia boleh tutup. Ni cara-cara buat busy. Buat sibuk. So, macam mana kalau contohlah kita buat servis kan. Kita dah buat servis, kita dah letak racun, kita dah letak perangkap. And then, benda yang kita nak deal pula lepas pada tu adalah bangkai tikus. So, contoh macam ni lah. Kita nak letak glue trap ni. Kan? So, glue trap ni kita nak letak dekat atas. Kemungkinan besar, tikus bila dah lekat dekat situ, dia akan mati dekat trap tu lah. So, bila mati dekat trap, so macam mana kita nak uruskan? So, kalau macam contoh, kita ambil package servis ni. Dalam package ni, kita akan boleh datang tanpa cas lah untuk kita nak collect bangkai tu. Tapi tengok radius servis kita lah. Macam sekarang ni, area-area macam contoh Klang Valley, Selangor ni apa semua. So, kita tak cas lah. Kita datang, tuan rumah bagi tahu cakap ada bawa bangkai. Kan? Ada yang dah terlekat. Okay dah, kita datang, kita ambil, kita lupuskan, kita buang. Dan masa yang sama, kita buat checking sekali. Okay, so ni dia nak pasang TRBS pula. TRBS ni dia nak kena, benda tu nak kena lekat atas lantai. So permukaan ni nak kena bersih lah. Kalau kita tak lekatkan benda ni, tikus boleh bawa lari ni. Penat betul kerja ini. Serius cakap. Letih korang ingat buat servis tikus ni senang. Kau tengok aku terbapaklah penat Kau tengok aku terbapaklah penat Open bait ni, kita tak boleh nak letak merata tau racun tikus ni. Sekejap iklan. Pergi mana kapal terbang banyak Berhenti kat aku. Airport kan? Ha? Kan dekat airport sini. Dekat airport? Dah tak boleh ke dia lalu belah sana? Okay, ni macam open bait ni kita nak kena pakai letak kat dalam rumah. Kalau kita nak letak, kita kena letak dalam kotak macam ni lah. Kotak macam ni dia kena ada tulis poison, do not remove kan? Tapi jangan risau, tikus dia tak pandai baca benda ni. Tujuan benda ni untuk kita yang dalam rumah, kita tahu benda ni racun kan. Kalau tikus tak tahulah, tiba-tiba dia baca, dia nampak gambar tengkorak, dia tahu pula. Tapi dia tak tahu. Jangan risau, selama ni pengalaman aku, kita buat tak ada lagi tikus yang boleh baca benda ni. Okey, antara ciri-ciri keselamatan racun tikus yang kita pakai untuk kita buat servis, kita ambil contoh macam racun tikus storm ni kan. Racun tikus storm ni, dia punya bahan aktif dia adalah flucomafan. So kalau katalah tiba-tiba orang dalam rumah ni termakan racun tikus ni, kalau dia pergi ke hospital kan, dia pergi ke hospital nak dapatkan rawatan tu mudah. Sebab dia bagi tahu je termakan racun tikus jenis apa, dia punya bahan aktif dia apa. So benda-benda ni semua kita akan recordkan dalam servis report yang customer dapat setiap kali lepas kita buat servis lah. Jadi customer tahu dekat rumah dia ada racun apa, bahan aktif apa. So tujuan dia untuk keselamatan lah. Tapi satu lagi ciri keselamatan dia, macam contoh racun tikus storm ni, dalam dia ada bitrek tau. Bitrek ni adalah bahan yang paling pahit dalam dunia. Dia lagi pahit daripada kenangan kau dengan si dia. So racun tikus ni, dia punya pahit tu sampai kita tak boleh nak telan kan. Kalau kita letak dalam mulut, automatik kita muntah. Itu antara satu ciri keselamatan dia. Tapi tikus dia tak rasa pahit. Sebab dia rasa tikus, dia tak sama macam kita. Tikus ni dia balun semua. Pahit ke, tak pahit ke, masam ke, busuk ke, bau ikan masin ke, semua dia sapu. So, ni kita dah settle lah. Kita dah settle dekat dalam rumah ni. Kita dah letak racun dekat bawah tu. Kat bawah tu. Trap kita dah letak dekat atas. Dekat akses daripada luar tikus masuk dekat floor trap, dekat lubang air tu pun kita dah tutup. Dekat luar rumah dia pun kita dah letak TRBS 2 biji. So basically sekarang kita dah cover semualah. Semua punca-punca tempat tikus tu masuk dalam rumah ni. Jadi disebabkan ada glue trap dah ni, kita akan datang mungkin dalam 2 minggu lagi. 2 minggu lagi kita datang sebab kita takut ada tikus dah melekat dekat glue trap dan nak kena keluarkan. Lepas tu kita akan follow up servis ni sampai 6 kali. 6 kali. Tahu.
6 kali servis, 2 UCL. sorry. Sebab package yang Tuan Umar ambil ni, servis dia memang kena 6 kali lah. Macam aku cakap tadi, servis tak boleh buat sekali. Kalau untuk masalah tikus, kalau sekali kita tak boleh monitor. 6 kali baru kita boleh monitor dan kita tahu populasi dekat luar sana makin kecil ataupun dah tak ada terus. Right.